Perfume bau sedap tapi cepat hilang. Masalahnya mungkin bukan pada bau tu, tapi mungkin masalahnya pada peratusan parti perfume tu. Kenapa isu parti perfume ni selalu menjadi masalah? Dia sebenarnya ada beberapa isu lah. So hari ni saya nak highlight lebih kurang dalam 3 isu. Kenapa parti perfume ni selalu menjadi masalah? Isu nombor 1 adalah ramai yang tak tahu apa itu parti perfume. Ramai yang tak tahu. Ada yang ingat parti tu sekadar pewangi tapi hakikatnya sebenarnya adalah parti tu adalah jiwa perfume. Dia adalah jiwa perfume. Isu yang kedua, peratusan parti ni selalu disalahgunakan untuk marketing. Selalu sangat. Ada yang claim 50% parti lah, ada yang kata dia jual 60% parti lah, ada yang 70% parti lah, ada 80%, ada 90%, ada yang sampai jual 95% parti. Tapi sebenarnya customer kita ni faham tak apa sebenarnya maksud peratusan parti tu? Memang mesti peratusan tinggi tu mesti tahan lama ke? Dan akhirnya customer kita kecewa sebab expectation tu tak betul. Isu yang ketiga, ramai orang ingat bila peratusan tinggi mesti best. Tinggi peratusan parti ni sebenarnya tak semestinya sesuai. Kalau salah blend, bau dia jadi berat, pening atau tak selesa. Ada yang melekit-lekit pada kulit, tak selesa, tak best. Jadi kan saya nak cerita sikit lah kali ni bagaimana solusinya. Biar saya explain secara ringkas. Apa itu parti perfume? Parti perfume ini adalah bahan wangian utama yang bagi bau dan karakter pada perfume tu. Lagi tinggi parti, lagi kuat dan lagi tahan lama kalau dibuat dengan betul. Kenapa peratusan parti ni penting? Sebab peratusan parti ni dia akan tentukan, 1 adalah ketahanan, 2 adalah kekuatan bau, dan 3 adalah kesesuaian pemakaian. Okey, ni yang penting ni, kesesuaian pemakaian. Tak semestinya dia pekat tu dia sesuai. Kadang-kadang ada wangian yang tak semestinya kena pekat. Sebab tu ada perfume, dia ada EDT, dia ringan. Dia ada EDP, dia seimbang. Dia ada parfum, dia lebih pekat. Jadi, kena tahulah cara pilih yang betul. Bukan cari yang semestinya yang peratusan paling tinggi. Kena cari yang sesuai dengan kegunaan dan target market. Sebab tu saya selalu pesan, jangan tertipu dengan nombor peratus semata-mata. Faham dulu parti, baru faham kualiti. Kalau anda nak belajar ilmu perfume dari sudut pengguna dan bisnes, saya jemput follow account saya.